Nak simpan aset setiap bulan, pastikan tengok video ni betul-betul. Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Antara aset yang paling mudah, paling senang, paling murah untuk kita miliki setiap bulan adalah aset emas. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita boleh miliki aset emas serendah RM100 je. Di Public Gold, kita boleh memiliki aset emas serendah RM100 sahaja melalui akaun emas Gap Public Gold. Dengan cara ni, kita boleh memiliki aset setiap bulan. Sebagai contoh, untuk tuan-puan capai 1 kilogram yang pertama, tuan-puan boleh mula dulu serendah RM100 ataupun serendah 1 gram. Nampak kan? Sangat mudah untuk kita memiliki aset setiap bulan. Malah tuan-puan boleh buat juga auto debit untuk tuan-puan simpan setiap bulan. Ini adalah cara yang paling mudah. Sebab apa? Sebab tuan-puan dah tak perlu pening-pening nak fikir bulan ni nak buat simpanan ke tak, bulan depan nak buat simpanan ke tak. Sebab dia dah auto buat simpanan emas. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.